kotak petak macam tu ke? Baik tidur dalam kotak je, dalam peti ais ke? Come on lah. Assalamualaikum sahabat-sahabat abang. 3 bilik, 1 bilik air, 75,000 komplit. Kita tengok dalam dulu. Hujan, jom. Nampak? Ini abang di hujung penjuru ruang tamu ni. Ibarat di hujung penjuru hati korang. What? Nak panggil abang tu susah sangat. Ni 3 bilik, 1 bilik air, 75,000. Sebesar begini rupa dia. Abang teruja tak teruja. Ni siap semua. Siling kapur, lampu, kipas satu abang bagi, komplit wiring, piping, semua siap untuk korang. Cost lawyer jangan lupa. Ni DB box, bukan peti suap, DB box dapat komplit juga. Maknanya wiring satu rumah untuk korang, siap lengkap. Ni pintu abang nak tunjuk. Ni kayu solid, nampak? Jiran ni kalau panggil ni, kalau tak ketuk ni pecah ni buku 5 ni. Punyalah keras, kayu solid untuk korang. Cat pemilihan colour owner sendiri, warna putih ke biru ke kelabu ke, korang punya. Nampak? Kenapa dia rendah daripada yang lain tinggi? Sebabnya kat sini lah korang nak pasang untuk TV punya. Nampak? Barulah ada corak-corak sikit. Yang ni sorok kat dalam. Yang ni point Esther. Esther dia tak boleh sebut banyak. Sebabnya adalah dia banyaklah penajaan yang tak boleh disebut kat sini. Banyak tanya sangat kenapa. Ni bilik pertama dia. Ini bilik pertama dia, luas komplit untuk korang. Nampak? Siap semua seperti mana abang cakap. Siling kapur full, lampu komplit, semua siap untuk korang. Siap pasang tau, plug switch semua ada. Ni tingkap swing untuk korang. Macam ni owner tambah grill baru 3,000 lebih. Baru 3,000 lebih satu rumah ni, termasuk dengan pintu, termasuk dengan apa panggil yang lubang tandas udara untuk korang tu kan. Semua satu rumah baru 3,000 lebih. Nampak? Okey, ni bilik kedua. Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Takkan itu pun abang nak kira. Ini abang zonaga tau. Ni nampak? Bilik kedua pun semua sama. Abang bagi semua wiring, lampu, plaster ceiling, plug switch semua komplit dengan tingkap kan. Walaupun tak ada ambil grey pun tingkap ada lah. Habis tu nak tutup dengan apa? Dengan plywood, nak tutup dengan kotak. Come on lah. Tingkap swing abang bagi untuk korang. Nampak? Macam grey macam biasalah. 3,000 lebih tu nanti abang bagi tahu balik. Sebabnya kadang-kadang owner nak banyak tingkap, dia kena kira tingkap 1, tingkap 2, tingkap 3, pintu berapa. Ni makeup. Ni pintu fiber. Nampak? Bau betul ada corak-corak sikit. Walaupun rumah murah 75,000, 3 bilik, 1 bilik air, tapi komplit untuk korang ni. Pintu fiber korang, bukan plywood. Kau ingat apa? Reban ke? Ingat rumah-rumah pekerja ke? Kan? Kemon lah. Walaupun rumah murah, abang zonaga tau. Jangan buat abang zonaga barat. Abang tak boleh. Abang touching. Abang mudah touching sekarang. Ini bilik ketiga dia. Bilik ketiga ni sesuai lah untuk anak-anak bujang korang. Nampak? Yang mana malas bekerja apa semua, duduklah dalam ni dulu sementara. Komplit semua, lampu, siling semua dah siap dah. Korang dah tak payah fikir apa dah. Abang dah banyak kali cakap ni. Ini pun owner ada buat penambahan sikit lah. Tabletop ni penambahan pun 1,800 je korang. Sebesar gini dah siap, sekali dengan sinki, sekali dengan kepala paik dia ada semua ni. Dinding-dinding semua 1,800. Nak dapat mana? Ni abang zonaga tau yang buat semua ni. 1,800 kukuh. Cuba hantuk kepala korang. Mana dulu pecah? Okey, mana pula lampu dia? Mana lampu dia? Korang tengok bilik air dia. Walaupun pakej ramah 75,000, 3 bilik bukan 2 bilik, 3 bilik 1 bilik air. Nampak? Bilik air lengkap komplit, mozaik semua siap kan. Mangkuk tandas, air hujan, air mata air. Air apa lagi korang nak? Air Yasin yang abang tak buat untuk korang tau. Berani tak buat rumah abang? Abang buat air Yasin. Ini ruang tamu dia. Alamak, lupa dapur. Ini kawasan dapur. Lupa. Ni dapur. Ini pintu dapur dia lah. Pintu dapur komplit. Macam pintu ni korang nak cat warna apa? Terpulang korang lah. Putih hitam ke, putih kelabu ke, putih-putih ke, lantak korang lah. Nampak? Komplit untuk korang. Okey, jom kita tengok di luar kawasan pula. Benda nak cepat. Ya,
Oh, benda nak cepat. Main-main betul lah. Jom. Inilah luar kawasan rumah ni. 3 bilik. Oh, ini 2. Ini 2. Ini 3 bilik. 1 bilik air. Kan? Untuk korang 75,000 sahaja. Kan? Okey, inilah kawasan tepi rumah dia. Ni kaki 5 sekali tau. Kaki 5 sekali, siling luar pun ada. Bukan biasa-biasa walaupun pakej harga rumah murah, tapi komplit. Nampak ni dengan kuping, dengan adalah sikit corak-corak. Ingat kosong-kosong kotak-kotak petak macam tu ke? Baik tidur dalam kotak je, dalam peti ais ke? Come on lah. Nampak? Ni. Oh, ada corak-corak sikit. Siling luar full. Nampak? Bukannya nampak besi terjuntai. Bukan. Come on lah. Pakej rumah murah tapi tahap ini nampak. Kaki 5 sekeliling rumah. Kaki 5 sekeliling rumah. Komplit. Harga sama. Termasuk kos lawyer. Piping siap. Kan? Wiring siap. Lampu siap. Semua siap. Kan? Ini makan dia. Orang dah bagi semua komplit. Tak percaya. Macam gini lah. Ini rupa dia. Okey. Ini belakang rumah dia. Alah. Abang kena jalan slow. Kalau je nak dekat apa. Hari musim hujan. Ini komplit dengan kaki septik apa semua. Kan? Owner buat 2 buah tau. Sekali buat 2 buah dengan abang. Nampak betapa sayangnya dekat abang. Bukan macam korang. 75,000 je. Komplit 3 bilik, 1 bilik air. Kan? Dengan kaki 5 macam ni. Ini tepi dia lah. Ini tepi dia. Ini rumah yang kedua ni. Ini rumah kedua. Ini rumah kita yang kita view ni. 2 biji buat dengan abang. Jom kita lalu laluan tengah ni. Oh, lalu. Oh, minta maaf lah, sempit sikit. Bukan. Sebabnya kawasan di Selangor ni Selangor. Yelah, kawasannya terhad sangat. Kan? Tapi alhamdulillah, adik-beradik ni sangat bersepakat. Ni. Nampak? Ini bukan peti surat. Kau smell lambung. Pium. Masuk dalam tu bukan. Ini lubang untuk bau korang apa? Ini lubang tandas bau masing-masing. Aduh, tapi tak apalah. Janji korang buat rumah dengan abang. Jom. Ni. Ini komplit aksesori. Walaupun rumah ni bertentangan kan, macam gini je, tapi tetap abang siapkan juga aksesori. Itu amanah yang orang bagikan untuk abang. Siap seperti mana agreement dan plan. Nampak? Tahu betul kontraktor yang berdedikasi, berdisiplin. Ni. Ini poin untuk wire bumi lah. Korang apa tahu? Nampak? Ini tepi rumah dia. Jom kita tengok belah depan pula. Ini belah depan dia lah. Rumah adik, rumah kakak. Nampak? Rumah kakak, rumah adik. Rumah abang mungkin sebelah sana ataupun sebelah jalan. Tengok keadaan pembahagian masing-masing lah. Itu abang tak campur. Yang penting buat rumah dengan abang. Nampak? 3 bilik, 1 bilik air, 75,000 untuk korang. Dah termasuk sekali dengan kos lawyer, dah termasuk sekali dengan semua yang abang cerita tadi. Nampak? Aksesori semua dah komplit dah. Korang nak apa lagi? Kan? Kan? Ini makan dia. Minta lebih-lebih lagi. Ini rumah murah. Okey. Jadi sekarang ni kita buat di satu Malaysia. Okey, sekali lagi apa cakap, kita buat di satu Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Sebab abang tak beli bot lagi nak hantar barang ke sana. Nampak? Okey, komplit dah. Dah termasuk dengan kos lawyer. Kan? Korang nak pilih mana-mana kontraktor pun abang tak kisah, walaupun bukan dengan abang, tapi pastikan dia adalah kontraktor berlesen. Kan? Yang ada lawyer, sign di lawyer. Korang tengoklah lesen dia, SSM dia. Korang tengoklah dia punya pejabat dekat mana, betul ke tidak. Kan? Zaman-zaman sekarang banyak sangat kaki-kaki lipat abang tak suka. Kan? Abang bukan bersaing dengan kontraktor-kontraktor ni. Bagi abang, kita orang semua kawan. Tapi abang bersaing dengan kaki-kaki lipat ni. Abang tak boleh. Abang touching tau benda-benda macam gini. Itu semuanya hanya cobaan. Terima kasih kerana terus menyokong usaha anak Melayu bermukakan Korea. Abang Zonaga. Ingat Abang Zonaga tau? Abang garang tau. Tengok